Minyak bidara ikhtiar syifa. Kegunaan minyak bidara ini, tuan-tuan, kita sapu di tempat-tempat utama jin duduk dalam tubuh ataupun jin transit ataupun bersarang dalam tubuh. Bila jin masuk ke dalam tubuh manusia, tempat pertama diganggu adalah di bahagian otak, supaya kita rasa emosi, supaya kita rasa nak marah, supaya emosi kita berubah daripada keadaan yang normal. Sebab itu bila kita berubat, maka ditiup atau ditekan di bahagian ini dan di bahagian kepala. Jadi itu tempat utama jin bertapak. Tempat pertama jin masuk dalam tubuh manusia, diserang di bahagian otak. Kita nak sapu kat otak tak boleh, maka kita sapu di belakang leher ataupun tempat yang paling dekat dengan otak. Kemudian kita sapu di bahagian sendi-sendi utama. Itulah tempat yang jin suka mengganggu, supaya seseorang tu jadi payah nak semayang, payah nak buat kerja, payah nak buat aktiviti dan seumpamanya. Termasuklah di bahagian sensitif, baik lelaki maupun perempuan. Jadi kegunaan minyak ada beza dengan kegunaan sabun mandian. Kegunaan sabun mandian dan minyak ada beza dengan kegunaan jus ataupun jus kurbi ataupun jus bidara untuk dalaman. Tujuan kita sapu minyak, dia adalah lebih kuat berbanding dengan yang lain dan disapukan di tempat-tempat utama. Dia bertahan lama kerana mandi kita akan bilas dengan air. Adapun minyak, dia akan meresap ke dalam kulit. Sangat baik untuk mengubati gangguan sama ada di fasa rawatan, pemulihan maupun untuk pendinding diri.